Aku sumpah kau sampai bila-bila pun kau takkan bahagialah. Baik, kalau Mami bercakap macam ni, Mami pilih. Sama ada Hadis dengan Husna duduk dalam rumah ni atau kami keluar. Hadis dah lama sabar dah dengan Mami. Kau tengok! Pam duit sikit, Mami. 10 rip lah. Sikit, Mami. Mana ada duit? Takkan tak ada duit. Duit dalam bank. Sekarang ni tak boleh nak keluar selagi kes mahkamah tu tak selesai. Tak ada, takkan tak ada duit langsung. Yang Ni, 10 rip je kot. Okey, dalam episod ke-15 drama bersiri Sumpah Ibuku, selepas 15 episod barulah terkeluar sumpah Cik Yam pada anaknya, iaitu Hadis, di mana sumpah tu berbunyi supaya Hadis tak bahagia kerana membelakangi ibunya. Tapi itulah selepas isterinya Husna difitnah macam-macam dan Hadis menjebelahi isterinya. Jadi pada Cik Yam, apa yang Hadis buat tu, maksudnya Hadis take side, dibelahi isterinya, pada Cik Yam kita boleh nampaklah pada POV Cik Yam seolah-olah Hadis tu telah kena sihir, kena digunakan. Itulah fitnah Cik Yam pada Husna, yang kita tahu semuanya kerana Syafiqah yang jadi batu api selama ni supaya Cik Yam membenci Husna. Tapi ini juga boleh jadi turning point kepada drama bersiri inilah, sebab kita dah tinggal 5 episod. Adakah sumpah Cik Yam tu benar-benar akan berlaku? Adakah Hadis dan Husna tidak akan bahagia kerana sumpahan Cik Yam tu? Sebab tajuk drama bersiri ni macam tu, seolah-olah macam ada macam jadi je sumpah Cik Yam ni. Tapi pada saya, benda yang paling crucial sekali dalam drama bersiri ni bila saya tengok ialah betapa bila Hadis dan isterinya duduk sekali dengan mertua, banyak benda yang tak elok berlaku. Jadi seelok-eloknya Hadis dan Husna ni tak duduk sebumbung lah, duduk layar sasing. Seeloknya macam tu sebenarnya dari awal episod lagi, tapi nak jadi cerita. Okey, jumpa lagi.